Korang sakit hati tak? Ha? Saya tanya dengan korang. Mereka yang ditangkap dalam pesta gay tu, korang sakit hati tak? Saya sakit hati. Sebab apa sakit hati? Sebab mereka dibebaskan. Pasal apa dibebaskan? Mereka tak boleh dituduh. Kenapa tak dituduh? Jadi ini yang saya rasa macam galak lah. Betul. Kau galak tak? Galak tak? Galak. Kita galak sebab terang-terang kot. Ada video. Ada video. Terang-terang memang pesta gay dengan bilik dia, dengan keadaan macam tu, dengan bertualanya. Tapi tak ada pertuduhan. Kenapa? Saya tak pastilah. Kan katanya sebab tak boleh dituduh, tak ada pengakuan daripada mangsa. Sebenarnya kalau kita nak tunggu pengakuan daripada mangsa, macam mana nak kata pengakuan daripada mangsa? Sebab dia orang ni, aktiviti dia orang ni suka sama suka. Saya tak tahulah kalau ada yang kata, oh dia nak kena ada orang mengaku. Bang, itu bukan kena liwat secara paksa. Walaupun berdarah jubur dia, dia suka sama suka. So bila suka sama suka, mana ada orang nak buat pengakuan jadi mangsa? Tapi takkanlah dalam banyak undang-undang dalam negara, tak ada satu pun yang boleh digunakan. Aku tanya ni. Takkanlah banyak-banyak tu tak ada satu pun boleh digunakan. Teruk sangatlah korang ni. Kalau korang cakap, oh tak boleh ada apa-apa sebab tak ada kesalahan, tak ada. Teruk sangat lah ni.